Sangat bagus. Sangat diperlukan. Dulu rumah Abang Jamil Ipoh beli kereta hanya 200 packs untuk satu masa. So, sekarang dah 2 kali gandakan iaitu 400. Parking pun dah 2 kali ganda. Banyak juga yang telah 2 kali gandakan. So harga masih sama. Harga masih sama. 4.9. Berjuta rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Dengan beribu cara-cara kau selalu membuat. The first booking adalah di rumah Abang Jamil Ipoh yang lama. So bila kita tengok diorang punya gerak kerja dan diorang ada bagi sharing kat kami lah. So kita datang memang best lah. First kali kita datang adalah hari rehearsal. So kita sangat terkejut lah dengan keadaan rumah Abang Jamil. So sangat cantik, sangat best lah. Saya rasa 2 kali ganda daripada rumah Abang Jamil Ipoh yang lama. Menjadi pilihanku, menjadi Alhamdulillah, so far kru banyak support. Di rumah Abang Jamil Ipoh dia sediakan kru rela, untuk parking ada kru khas, untuk kitchen ada khas, untuk fotografer ada khas. So ada juga event organizer daripada Encik Fakrul, MC juga khas. So Encik Fakrul dengan MC banyak tolong kami lah. Kebanyakan daripada pagi sampai event dirancang habis. Kadang-kadang dia ada tamu datang nak tak gambar, so dia akan kacau kita punya plan lah. Tapi Ipoh dan MC sangat supporting. Diorang tahu macam mana nak arrange. So sangat happy lah. Close Alhamdulillah okey. Kru sangat bagus Alhamdulillah. MC sangat best. So dia pandai nak kawal keadaan lah. Kadang-kadang patutnya family ni lain tapi ada orang lain naik. So dia pandai nak kawal situation. So MC sangat berpengalaman. So far pun naik gaji. wujudkan semua impian dan harapan untuk menjadi. So far kita ambil pack yang paling maksimum iaitu 800 dan dua-dua kami buat satu majlis dan kami hanya kawal keputusan kami. So kita pun dah buat persiapan yang sangat bagus antara pengantin dengan kru. So far flow sangat bagus lah. Tak ada kekecohan, tak ada kurangan makanan. Ahli keluarga tak perlu berlari tambah makanan. So untuk kami yang tak ada pengalaman langsung, tak reti buat event, so sangat best lah. Kru sangat support. Ingat kenduri. Ingat rumah Abang Jamil. Bye. Bye.